jom. Bat, ada poster, Bat. Mana? Tu, situ. Oh. Jom kita pergi tengok. Jom. Jom. Bat, Ada karnival. Adibah, jom kita tengok suasana dekat dalam karnival. Jom. Bat tak sabar betul lah kita. Jom. Bat, apa kosong macam ni? Alah. Diba, hari ni hari apa Alah, hari ni kan ada sekolah. Alah, kenapa kita boleh lupa ni? Itulah tu. Macam tu tak apalah, nanti kita datang balik. Macam ni baru betul. Hai semua, saya Adibah. Dan saya Patricia. Korang jom ikut kami tengok suasana dekat dalam Carnival Ignite. Okey, jom. Pengetahuan semua, pertandingan inovasi KMR dan PBL diadakan adalah untuk memberi peluang kepada murid menghasilkan serta membentangkan projek inovasi yang kreatif. Pertandingan ini turut menggalakkan pemikiran kritis, kerjasama dalam kumpulan, pengaplikasian ilmu yang dipelajari dalam situasi sebenar. Adibah, aku tahu buat apa ni? Baik, kau tak tahu ke inilah pertandingan inovasi KMR dan PBL. Ini juga salah satu KMR yang telah berjaya ke peringkat daerah. Baca ni, My Height Will Go On. Oh, macam tu. Bersama saya sekarang Cikgu Firdaus dari SMP Bandar Baru Putra. Cikgu, apakah keistimewaan Carnival Ignite berbanding dengan karnival yang lain? Baik, karnival ini yang istimewanya adalah dia merupakan acara tahunan sekolah. Setiap tahun akan ada. Dan juga kita ada pelbagai aktiviti menarik. Contohnya jualan di gerai-gerai sekeliling. Okey, kita ada perlawanan bola 9 sebelah. Kita ada pertandingan choral speaking dan juga kita ada pameran PBL dan juga KMR yang juga daripada sekolah kita sendiri dan juga sekolah-sekolah lain. Okey, itulah istimewanya Carnival Ignite ini pada tahun ini. Terima kasih Cikgu. Sama. Sekarang kita berada di kawasan pertandingan bridge building. Okey, jom kita masuk. Jom. Pertandingan bridge building merupakan pertandingan yang mencabar peserta membina sebuah jambatan menggunakan bahan yang telah ditetapkan. Melalui pertandingan ini, peserta perlu mengaplikasikan kreativiti, kemahiran, menyelesaikan masalah serta konsep STEM bagi menghasilkan jambatan yang kukuh, stabil dan mampu menampung beban. Nampaknya Adibah, Carnival Ignite pada tahun ini telah berlangsung dengan jayanya dan mendapat sambutan yang sangat memuaskan daripada warga sekolah. Betul tu, pelbagai aktiviti dan pertandingan yang dijalankan bukan sahaja memeriahkan suasana, malah memberi peluang kepada pelajar untuk menunjukkan bakat dan aktiviti masing-masing. Diharapkan semoga program seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang supaya lebih ramai pelajar dapat melibatkan diri dan memperoleh pengalaman baharu. Okey, rasanya sampai di sini saja liputan berita kami. Saya Nur Patricia Reza Dan saya Adibah Hana. Sekian dari kami dari TVPSS. Bye-bye!